Bila mana dia orang ada permit? Pekerja-pekerja dia orang ada permit. Bila masa Jabatan Imigresen bagi permit kepada Tom Yam yang bekerja ni semua? Saya cakap, hampa tak suka saya punya pasal ya. Tapi kalau hampa berani, hampa cabarlah, hampa keluarkan kenyataan. Oh, apa yang pengurusi Surplus ini cakap semua pembohong. Hampa buktilah. Hampa berani keluarkan kenyataan. Saya nak pergi tunjuk satu-satu tempat yang mana warga asing Alibaba lesen pendatang haram berniaga barang-barang subsidi. Hampa buat tak tahu, hampa buta ke? Saya nak pergi tunjuk dekat dengan pejabat hampa di Komta macam mana warga-warga asing berniaga Alibaba lesen. Hampa tak tahu ke semua ni? Warga negara Thailand berniaga dekat Tanjung. Hampa pergi makan, hampa pergi cekik, hampa pergi menteka darah. Bila mana dia orang ada permit? Pekerja-pekerja dia orang ada permit. Bila masa Jabatan Imigresen bagi permit kepada Tom Yam yang bekerja ni semua? Hampa boleh pergi makan, bawa family. Makan. Apa tak malu ke? Tak ada maruah ke? Habis tu kedai rakyat tempatan, oh tak ada lesen. Oh langgar undang-undang. Oh kedai ni kami dah bagi notis. Pergi mampus lah. Kedai-kedai warga asing, hampa boleh pergi makan, hampa boleh beli sembang, hampa boleh cakap elok-elok saja. Ini yang berlaku dalam negara. Rakyat menjadi pelarian merempat dalam negara sendiri. Rakyat kita nak hidup pun susah dalam negara sendiri. Nak cari makan, nak buka perniagaan pun susah dalam negara kita sendiri. Ini sebenarnya yang berlaku. Kita bukan nak halang hampa ambil tindakan penguatkuasaan. Kita tak halang, kita tak marah, kita tak halang. Tetapi hampa ambil tindakan kepada orang lain sama. Hampa ambil tindakan kepada pendatang haram, kepada Alibaba lesen. Hampa pergi ambil tindakan. Ini hampa balun kedai-kedai rakyat tempatan. Hampa balun dalam kawasan bangsa Melayu. Hampa berani ke pergi tempat lain? Tempat ni yang dia bagi tahu ni adalah di Relau. Bermakna tempat ni adalah memang di bawah PBT, di bawah MBPP, di bawah Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Di bawah MBPP ni adalah di bawah ahli-ahli majlis. Dia orang buat apa? Isu-isu melibatkan pendatang asing ini yang berniaga yang ambil perniagaan rakyat tempatan, yang Alibaba kan permis rakyat tempatan. Sebab apa kita geram? Sebab apa kita marah? Sebab apa ambil tindakan penguatkuasaan kepada rakyat Malaysia. Apa roboh perniagaan rakyat Malaysia, rakyat tempatan. Tapi dalam masa yang sama, hampa biar saja warga-warga asing ini bebas berniaga, bebas Alibaba lesen dalam negara kita. Saya akan turun dalam masa terdekat. Saya akan turun pergi ke tapak perniaga bangsa Melayu yang dia berniaga dengan anak bini dia di hadapan Sungai Tiram ni. Lokasi yang dia berniaga, yang kedai dia ni dirobohkan, dan saya akan tunjuk deretan kedai yang berniaga sama macam kedai yang dia berniaga, tetapi tidak dirobohkan oleh pihak berkuasa tempatan, oleh PBT. Ini double standard. Hampa buat perkara ni memang cukup-cukup tak guna apa. Hampa nak buat apa kat saya? Hampa nak marah saya? Hampa nak kata apa tu hampa punya pasal? Hampa benci dengan saya? PBT ni nak buat apa hampa punya pasal? Saya nak cakap tentang hak rakyat tempatan. Hampa pecah kedai orang, hilang mata pencarian, dia hilang arah tuju. Betul-betul tak guna lah hampa ni semua.